Hello? Mak kena balik rumah untuk jaga Imran. Dulu kamu kata Mak tak pandai nak jaga anak kamu. Kamu halau Mak. Mak tak rasa yang Mak nak balik rumah kamu lagi. Benda lama tak perlulah ungkit lagi. Mak hanya sibuk dengan budak sampah tu je. Tapi abaikan cucu sendiri. Tak apa. Mak balik sekarang. Nenek, janganlah pergi. Saya tak nak nenek pergi. Haris, jangan nakal-nakal tau. Nenek balik kejap je. Nanti nenek datanglah balik. Haris jangan risau ya. Nenek okey. Mak, nama anak mak Azman ya? Dia ada syarikat teknologi sendiri kan? Saya ingat saya nak melabur sikit dalam syarikat dia. Betul ke? Nanti balik Mak bagi tahu Azman begitu baik ni ya. Mak. Mari masuk. Kejap. Beg tu letak luar. Busuk, kotor. Tak payah bawa masuk. Tapi dalam beg ni ada baju-baju Mak, barang Mak. Kau datang sini dah diorang gaji je kan? Kau tak payahlah pakai baju-baju ni. Kau pakai je apron. Betul tu. Pakai je lah apron tu. Lagipun baju Mak tu semua kotor, busuk daripada kampung kan? Imran, cucu nenek. Ingat lagi nenek tak? Busuk lah Benny. Kesian memang dia bau busuk tau. Tunggu apa lagi? Masuklah. Masak untuk kita orang ni. Lapar tau tak?